Alamak, emang telah habis 150,000? Kena buat invoice lah. Macam mana? Tak tahu, dia like dekat, pening kepala. Kenapa ni? Janganlah stres. Nak ada duit baik tak? Apa? Tahu tak RHDN, Lembaga Sidaran Negeri dah tangguhkan e-invoice kepada 1 Januari 2026. Jadi, awak ada masa lagi. Betul ke? Betul nanti ya. Ini 1 Januari 2026. Wah, masih ada masa, senang lah. Tapi jangan tunggu lama tu. Nanti awak kena buat juga. Awak tahu tak macam mana nak buat? Macam mana aku tahu? Kalau tak tahu, kita boleh hubungi CCS. Mereka boleh tolong ajarkan kita macam mana nak buat e-invoice. Ya, betul. Kepada peniaga di luar sana, pelaksanaan e-invoice sudah pun ditangguhkan kepada 1 Januari 2026. Anda nak tahu ataupun tak tahu macam mana nak buat e-invoice, anda boleh hubungi ataupun ke laman sesawang kami di www.ccs-co.com untuk tahu dan lebih lanjut. So, anda suka dengan video tadi? Jangan lupa like, share dan follow kami di Putar Spini.